Batman sebenarnya karakter yang tak wujud pun, tapi kehadirannya boleh menyebabkan orang jadi lebih baik. Literally, kalau kita letak Batman dalam satu-satu tempat. Dalam kajian yang diketuai oleh Francesco Pagnini, seorang pekaji daripada sebuah universiti dekat Milan, Itali, saintis memerhatikan 138 perjalanan di atas sebuah metro di Itali, di mana ada sukarelawan wanita yang berlakon mengandung masuk dalam metro yang sesak ni carilah tempat duduk. Dalam sesetengah kumpulan ni, plot twist dia ialah ada seorang lelaki yang berpakaian kostum Batman masuk sekali dalam metro yang sama. Dan apa yang mereka dapati dalam kajian ni ialah kumpulan yang mempunyai Batman akan lebih mempelawa wanita mengandung ni untuk duduk berbanding dengan kumpulan yang tidak ada Batman. 44% daripada orang yang dikaji ni, bila ditanya kenapa mereka offer tempat duduk tersebut, mereka tak perasan pun kewujudan Batman dekat situ. Ini menunjukkan yang apa yang mereka panggil sebagai kesan Batman sebenarnya ialah satu peristiwa yang tak dijangka boleh meningkatkan tingkah laku prososial, iaitu tingkah laku yang positif dalam kalangan kelompok sosial kita, walaupun peristiwa ni tak dirakamkan dalam kawalan otak sedar kita. Dan saya rasa apa yang kajian ni ajar kita ialah bila kita selalu berada dalam hidup yang terlalu rutin, bila mana kita memandu ke tempat kerja kita, pergi dan balik, bila kita naik LRT ke sana sini, tiap-tiap hari rutin yang sama, kadang-kadang otak kita boleh jadi pilot mode. Kita tak sedar keadaan sekeliling dan menyebabkan kita mungkin tak sedar keperluan orang sekeliling kita. Dan kajian ni tunjukkan yang kadang-kadang rutin kita ni perlu dipecahkan, bukan sahaja dengan kewujudan benda-benda yang tak terjangka macam Batman dan sebagainya, tapi mungkin dengan mindfulness, iaitu kita sedarkan diri kita sendiri, kita sedar terhadap keadaan sekeliling kita, being in the now, untuk meningkatkan kesedaran kita terhadap masa sekarang dan juga meningkatkan reaktiviti kita kepada keperluan orang sekeliling kita. Gangguan kepada rutin mengikut kajian ni sebenarnya boleh meningkatkan kesedaran kita terhadap orang sekeliling dan sekaligus menggalakkan kita untuk menjadi individu yang lebih baik. Kalau korang dengar fakta psikologi yang menarik macam ni, korang boleh tekan butang follow. Warga Johor Bahru, The Patriots akan datang ke Kota Jade. Johor Alternative Book Fest 2025 akan berlangsung pada 19 sehingga 21 Disember dari jam 10 pagi sehingga 10 malam. JAD 2025 ini akan berlangsung di Kota Jade, Johor Bahru. Tetapi, jadi warga Johor ataupun Singapura ataupun warga berdekatan dengan Johor Bahru bolehlah mengimarahkan Johor Alternative Book Fest 2025 yang akan berlangsung selama 3 hari ini. Jadi, jumpa anda di sana lah tapi.